Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO, Datuk Ewan Benedict yang meletak jawatan menteri secara rasmi tidak lagi menjadi anggota Kabinet. Jurucakap kerajaan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Fahmi Fadzil berkata, ini selepas Ewan yang sepatutnya masih dalam tempoh bercuti ketika ini sudah mengangkat sumpah sebagai timbalan Ketua Menteri 3 Sabah. Yang Mohd Perdana Menteri juga telah mengucapkan terima kasih kepada Datuk Ewan Benedict yang waktu beliau mengangkat sumpah sebagai anggota Kabinet Sabah telah secara teknikalnya telah tidak lagi menjadi menteri anggota Jemaah Menteri Peringkat Persekutuan. Jadi walaupun sebelum ini beliau Datuk Ewan diberikan cuti rehat untuk tempoh kempen pilihan raya negeri, tapi tak kala beliau mengangkat sumpah maka terhenti sebagai anggota Jemaah Menteri Persekutuan, Kerajaan Persekutuan. Beliau ditemui media selepas menghadiri sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2025 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC Putrajaya yang disempurnakan Anwar. Ewan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan turut dilantik sebagai Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan. Beliau sebelum ini meletak jawatan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi selepas tidak berpuas hati dengan pendirian Kerajaan Persekutuan merayu keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu berkaitan isu pemberian 40% hak Sabah.